你刚刚打开的时候臭臭的。不是猪啦，榴莲的味道。对呀，榴莲就是本来就臭臭的啊。如果阿公、姐姐大家都不喜欢，照死就吃。怎么样？不敢吃啊。这个是外面是什么呢？太太，椰子粉啊，你不要再给我了。我们一起吃。我有还没吃，我不知道啊。我闻到都好甜，你说对不对？对呀，很香啊。对，吃多一点。它榴莲很香啊。它没有加粉一大堆。没有啊。但是它也好甜，它的皮甜不甜？甜啊。哦，太甜了。应该它的皮不要甜，对对。对。因为榴莲很甜。对。怎么样，太太？这应该是中午吧。好像那个比较好吃。它肉很有味道。啊？什么东西？你拜拜是多久要拜？一个月。一个月一次哦。哪里？辣的。哪个是辣的？饭辣的。是哦。这个姐姐买2盒的。阿妈喜欢吃这个啊。对呀。这个是饭。Ini yang Oh, di luar hujan ya, dingin banget. Lah, Tete cepat men, Tete. Tete cepat. Nah, saya ngambil ayamnya 4 potong kecil sama topokinya 3 potong ya, 4 potong seperti ini. Ini sambal terasi ini Mbak Bro ya, secukupnya. Nah, sekarang setengah 7 teman-teman, saya buka puasa. Nah, sekarang hujan deres banget. Sekarang tambah deres. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika artabtu birahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bố yon nào lợ chế. Chế chiến bút tay huyết cha mèo quan gì. Rasanya tuh manis teman-teman. Tapi dia tuh wis dingin gitu loh. Tepungnya itu wis lembek. Kalau saya suka ke KFC itu crunchy. Setelnya itu manis, gurih, nggak kerasa ada bawang putih. Pokoknya ya kayak saus yang manis itu. Sebenarnya kalau lidah Jawa seperti saya itu dikasih daun jeruk atau dimasak itu yang sambal goreng Indonesia itu sebenarnya lebih enak ya. Sebenarnya. Nah, Cece liu kewo saya mau itato itu ya. Oh. Lah Titi, Meme, Siwan wis mau Cece. Oh, 谢谢姐。我把这个冲一冲，你看拿去回收了。
萝卜，那这个白的萝卜啊，不是很喜欢，不是很喜欢。姐姐带啊，我不用，谢谢。Jadi anterin saking banyak. Jadi dia itu ada dua rasa ya. Satunya ini rasa apa enggak tahu. Wah, inti dari semua rasa itu manis. Nomor satu manis. Ini anak-anak suka banget. Oh, 谢谢。这个很辣，怎么办？哦，这个我可以吃吗？可以吃啊。哦，谢谢。肉啊，哦，那个是韩国的那个海苔饭啊，但是弟弟说很辣。哦， 来，菜场 kita cobain nasi ala-ala Korea. Bismillah. Seperti nasi ketan, dia ada pedas-pedasnya, ada rumput laut dan wijen. Nasinya kenyal banget. Pipiku tembem banget ya. Hari ini puasanya membawa berkah ya teman-teman. Hari ini kita dikasih berbuka puasa ini semua dari CC. Karena hari ini ada promo. Dia tuh nggak ada tulangnya ayamnya. Kenyal-kenyal, dalamnya gurih. Mereka mau pulang. Bismillah. 他睡觉的。Dalam ayamnya itu gurih. Coba beli itu original mungkin lebih enak. Tteokbokki, Niengal. Kekenyalan tteokbokkinya tuh luar biasa. Kayaknya dia tuh digoreng. Nah, mungkin dia itu digoreng ya, saya nggak tahu. Manis itu yang rasa yang benar-benar ada itu yang manis nomor satu. Gurih, spicy-nya nggak ada, gurihnya sedikit, manis number one.
Aku makan 4 potong. Ini yang terakhir aku dikasih lagi 4 potong. Karena ini masih bersih ya teman-teman. Terus ceceku ngasih aku terlalu banyak. 4 potong sama topoki juga. Ini mau tak kasih ke Mbak Bro teman-teman. Jadi Mbak Bro biar makan. Enak aku. 你要你多吃一点，我有吃，多吃一点。凯德有没有吃？有，有nasi ya. Nah, mantap. Sayur labu siam. Ini baru yang sesungguhnya orang makan kayak gini. Indonesia. Nah, kayak gini. Ini kan nasinya panas ya, jadi ditutupin ke nasi. Kita dilatih lidahnya itu tidak sama. Kalau menurut Titi sama Meme itu makanan yang enak dan mereka seneng dan berbahagia makannya sampai Tapi kalau saya itu suka yang pedas nomor 1. Antara asin, gurih, manisnya itu kayak yang seimbang itu saya suka. Kalau misalkan cuma manis kayak gitu saya kurang suka. Enak apa enggak ya enak. Kita bersyukur karena dikasih anak nyonya berbuka puasa. Saya berterima kasih alhamdulillah. Di teko enak orang, yo enak, terima kasih, enak gitu. Jadi kita itu kalau dikasih orang kan melegakan ya teman-teman. Jadi kayak yang ngasih itu juga kayak yang merasa kayak yang dikasih penghargaan gitu, terima kasih kayak gitu. Bukan karena makanannya saya berterima kasih, tapi karena perhatiannya, karena gimana itu, rasa hatinya memberikan kepada saya tuh saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Saya tak makan ya teman-teman. Ini baru makan yang sesungguhnya. Bismillah. Harusnya mah ada ayam goreng bumbu rujak, ayam goreng daun jeruk yang rasanya seimbang seperti ini. Kenapa orang nggak suka ya? Kenapa orang cuma suka rasa manis kayak gini? Ini baru makan yang sesungguhnya ya. Dari daun jeruknya kerasa, dari pedas, asam, manis, gurihnya, Masya Allah. Definisi setiap orang punya rasa enak itu berbeda-beda. Ada orang nganggepnya tahu busuk itu enak, ada sebagian orang yang menyatakan tahu busuk itu tidak enak. Ada sebagian orang yang mengatakan durian itu enak, ada sebagian orang yang tidak menyukai durian. Seperti itu.
Katanya hari ini tuh ada promo. Jadi Cece ku pesan beli. Nah, ini kerupuk ikan ya. Ini ayam kemarin. Ini mantap jiwa. Sendoke kok ungel meneh neh. Brodol kabeh. Anak mbokku semuanya, cucunya pulang semua. Soalnya mau beli barang ke Costco. Ibaratnya saya tuh kalau dikasih spaghetti kayak gitu kurang cocok teman-teman. Soalnya lidah saya tuh lidah deso, mending sambal bawang, goreng tempe tahu atau endok ceplok itu. Saya soalnya lidahnya deso. Ya Allah.哦，味道好香，这个真正的萝莉的，我不是很喜欢，太喜欢。榴莲，越南的什么东松饼榴莲，哦，香太可香，怕，太可怕了。吃太太，吃太太，祝你生日快乐。这个这个真正里面是真的萝莉榴莲，是这样吗？ no，这样一点点，一点点，一点点就好了，一点点。太太怕，嗯，我好像以前太太喜欢哦。啊，喜欢的，我没有吃过这样子的啊。对呀，尝看看。你拿个这个给我吧。可以，都可以。那个放下面都没有关系。哎，我这个，哎呀，你拿条根给我吃。挑干嘛？他说真的萝莉，没有加糖。没有啦，榴莲啦。对呀，榴莲我不会这样哈。怎么样？很香。对呀，好吃。这个是很有名，太太。现在是很有名，太太吃多一点啦。不要，不要，太甜了。你说的太甜了。太甜了。他有我朋友说前面不甜。一个多少？这个一般是200块。哇，我朋友前面这个是里面，一个400块啊？因为寄东西比较贵啊，用寄来的。寄的东西比较贵啊。哦哟。这个是他说是里面是真正的榴莲。对呀，真正的。太太嘴巴厉害嘛。
它里面是加奶油的，太太，有。是不是奶油？嗯。那个了 white cream 那个叫什么？下鸡蛋那个了。那你白色那个。你这一半200块。对啊，我朋友也吃一半，我也一半。哦。太太做一半怎么样？我中午闻到都吞饮。你刚刚打开的时候臭臭的。不是猪啦，榴莲的味道。对呀，榴莲就是本来就臭臭的啊。如果阿公、姐姐大家都不喜欢，照死就吃。怎么样？不敢吃啊。这个是外面是什么呢？太太，椰子粉。啊，你不要再给我了。我们一起吃。我有还没吃，我不知道啊。我闻到都好甜你说对不对？对呀，很香啊。再来吃多一点。它榴莲很香啊。它没有加粉一大堆。没有啊。但是它也好甜，它的皮甜不甜？甜啊。哦，太甜了。应该它的皮不要甜的，对。对。因为榴莲很甜。对。这个皮不能那么甜，这样不对，对不对，太太？对呀，我们昨天那个蛋糕还没有这么甜。蛋糕那个真的好吃，对对。怎么样，太太？这个不是印尼，越南的。对呀，越南的。现在是大家印尼人，对对，看德音很有名，现在声音很好，很好，很好。印尼人做也不会那么好吃，这样。太太吃，太太吃这边。没有，我吃这个啦。好好。我喜欢吃这个榴莲啊。这里啊。那个你吃啊。干净我也没有摸。它的皮是怎么样？不够 Q 对对对对。有没有 Q？ 啊？很甜。它的皮这个对不对？对对。应该是皮不要甜，老板娘，对不对？对对。这个太甜。以前阿妈也喜欢榴莲，太太也喜欢榴莲，对对，是不是太太？妈敢吃啊。对呀。里面是加奶油，是不是太太？奶油吗？好甜啊！你看这个熟的黏黏的。真的。它加牛奶哦。凉凉。对，它不是100分的榴莲啦，它加那个啦，什么白色那个了。不知道它加里面加这个什么。但是很多人喜欢，如果喜欢那个都他说好吃。喜欢榴莲的人都说好吃。对面那个说很好吃的，说这样。这个不是每个人都敢吃。对呀，姐夫敢不敢？如果姐姐他们都不爱。如果我们在印尼，那个皮是比较 Q 的嘞。如果这个皮比较软的嘞。那里面放这是什么？对呀，我也不知道。那个了，它叫 white cream， 那个了 white 白丝下鸡蛋，放蛋糕上面那个叫什么？放蛋糕上面那个是叫什么？那这个是什么东西？哎呀，你看。对，我也不知道，不是什么就唱看看。太太嘴巴比较厉害，太太也搞不清楚的嘞。不出来。我也不出来啊。吃的时候味道没有吃的嘞，没有好吃的嘞。刚才还没吃的时候好臭。明天还可以吃了。不要了。要抹布吗？带过来吗？我要洗手了。来，这么聪明，常常都不要洗手。你看，黏黏的。对呀，太太的指甲也黏黏的。它加洋葱面的嘞。卤肉饭也可以加面了，太太。好便宜，对对，10块钱。那个菜要不要带过来？等一下啦，不要那么早。然后现在都9点了。哦，这
哦，李长，他是做爱心。嗯，哦，那那么便宜。自己的房子不用租啊。哦，自己的房子不用租给人家。还有你看0610又来了。那0610是以前我有梦给太太哦，0728 0610一起开，0728看看呢。07就还没有开，28怎么会开？一起，他连在一起0728。对呀、常常他连在一起0610 0728是连在一起。 28很久没有开了。等一下倒下去。但是真正的萝莉的味道是比较重的，这个不够重了，对不对？你看韭菜，你看。这个是菇菜啦。对呀。菇菜要包什么？包水饺啊。哦，哎呀，猪肉一大堆，对不对？这个好。今天的猪肉姐姐说好肥。姐姐说好吃啊。好肥。好肥哦。不好不好。他说这样。他说好肥，为什么硬硬呢？我也不知道，录也差不多1个小时。硬硬的。啊，我想说。皮有可能皮的。我想说到了那再蒸啊。还有下去蒸。他今天长看看。买鸡肉了2盒，姐姐。过冬了，他说买1送1。有没有吃完？有吃完就带回家哦。我吃1块。本来弟弟妹妹喜欢，他回来都要吃那个。这个是今天的给拿菜，跟地瓜叶一把。给拿菜。这个给拿菜今天拔的。很好吃。才新鲜的一定好吃，太太。太太如果放那么久也不好吃。那天啊，那个根啊，我一起扫，早上给太太啊。好难吃哦。为什么好难吃？因为它能放那么久了啊。也不会那么久，那个最后的在市场买那个。你没有重新再给我烤烤的呀。那个如果要煮再烤烤，如果我们马上烤烤，它比较硬邦邦。我要煮的时候烤烤给太太哦。不好吃，以后那个不要了。本来他老太太。你说你要吃。后来我给老板了，我爱老板了。怎么样？太太很喜欢买吃菜啊，我给太太啊。刀子拿去放。Ini jadi pancake ini tuh sempat viral di TikTok, teman-teman. Jadi yang membuat itu adalah orang Vietnam. Ini pancake khas dari Vietnam. Jadi saya ngomong pelan banget, nyonyaku ada di depan. Kalau misalkan nyonyaku sampai suka, berarti itu makanan memang enak. Banyak orang yang mencintai durian, yang suka sama durian, mengatakan kalau pancake ini enak. Kalau Yayu belinya di mana? Saya belinya di warung Indonesia, teman-teman. Warung Indonesia Pojok Joyo. Terus harganya berapa? Harga satu loyangnya itu wis free ongkir 400 NT. Nah, untuk kulitnya itu bukan kulit pancake yang kenyal-kenyal, itu bukan, teman-teman. Jadi kulit pancake-nya itu gampang banget dipotong dan teksturnya itu empuk. Ketika saya melihat pancake itu, saya seakan-akan melihat getuk, teman-teman. Kalau saya itu lebih suka itu panganan deso getuk kayak gitu, aku suka, teman-teman. Terus apakah recommended? Menurut saya recommended karena nyonya suka. Apa Yayu suka durian? Saya bukan tipe yang terlalu suka durian. Bahkan ketika durian itu dipotong tak bawa pulang itu pas, karena saya kan nggak langsung makan ya, teman-teman. Karena kebetulan hari ini puasa. Jadi nggak tahu kenapa saya tuh mual, teman-teman. Kayak palaku tuh agak-agak ngeliang kayak gitu. Bukannya gaya atau apa, enggak. Karena setiap respon tubuh manusia itu berbeda-beda. Kalau misalkan makan itu saya doyan, teman-teman. Dari jengkol, pete, durian saya itu doyan. Saya pengen nyobain, tapi enggak yang suka banget itu enggak. Apa duriannya kerasa banget 100%. Nah, enggak yang 100% kerasa itu enggak. Kayaknya itu harus ditambahi gula, teman-teman. Jadi kulitnya itu manis, terus dalamnya itu ada kayak kuning-kuning, itu tuh kayak ada lapisan itu juga manis. Duriannya kayaknya juga ditambahin yang namanya sugar. Jadi emang duriannya manis, terus ada whipped cream, teman-teman. Kayaknya itu whipped cream yang bubuk ya, bukan whipped cream yang cair. Kan whipped cream ada 2 macam ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah ya, jadi ditapuk, mohon maaf.
Terus kalau whipped cream yang apa itu yang bubuk itu kan bisa ditaruh di suhu luar itu lama dan tidak meleleh. Kayaknya itu campurannya whipped cream. Tapi kalau saya salah ya mohon maaf kayaknya. Nah, ya namanya orang ya penasaran, pengen nyobain kayak gitu loh. Nah, video ini ya cukup sampai di sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berkenan kerja di Taiwan, pengen ngerasain pancake durian yang orang Vietnam ini, pasti orderannya membeludak ya teman-teman. Ya kita doakan bersama-sama, semoga yang punya usaha warung Vietnam yang membuat pancake ini, semoga usahanya lancar teman-teman. Jadi yang punya Mbak Pancake ini semoga usahanya lancar, sehat selalu, sukses dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Nah, video ini cukup sampai di sini. Saya Yayu Jayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarami.